Hai, murid-murid sekalian. Hari ini, kita akan cuba teroka hubungan antara keadaan dua garis linear dan jenis penyelesaian yang kita akan dapat. Mari, kita cuba tengok tiga pasangan persamaan linear serentak ini dahulu dan cuba selesaikan persamaan linear serentak ini satu demi satu. Kita mula dari persamaan linear serentak set 1. Dengan menggunakan kaedah penghapusan, kita tolak persamaan kedua dari persamaan pertama. Kita dapat 2y sama dengan kosong dan selanjutnya y sama dengan kosong. Kemudian, gantikan y sama dengan kosong ke dalam persamaan linear kedua. Kita dapat x sama dengan 4. Dengan x sama dengan 4 dan y sama dengan kosong, kita dapat titik persilangan antara dua persamaan linear itu ialah 4, kosong. Mari, kita teruskan ke persamaan linear serentak set kedua. Sama seperti set 1, kita gunakan kaedah penghapusan bagi set ini. Kita darabkan seluruh persamaan linear pertama dengan 2. Kemudian, kita tolak dengan persamaan linear kedua. Tetapi, x dan y dihapuskan sekaligus dalam penolakan ini. Dan tinggalkan jawapan yang tidak sah sebab kosong tidak mungkin sama dengan 5. Mengapa penyelesaian menjadi sebegini? Sebelum kita mulai meneroka lebih dalam untuk menjawab soalan ini, mari kita cuba selesaikan persamaan linear serentak set ketiga dahulu. Kita kekal gunakan kaedah penghapusan bagi persamaan linear serentak bagi set ini. Bagi set ini, kita darabkan persamaan linear pertama dengan 3 dan kemudian menjalankan penolakan. Sama seperti set 2, kita dapat penyelesaian yang pelik. Walaupun jawapan adalah sah kerana kosong adalah sama dengan kosong, x dan y telah dihapuskan dalam proses penolakan. Ini tinggalkan kita tiada jawapan yang konkret. Untuk memahami selanjutnya, baik kita cuba menyelesaikan persamaan linear serentak ini dengan kaedah graf. Kita mula dengan mendapatkan pintasan x dan pintasan y bagi kedua-dua persamaan linear ini. Kemudian, kita plotkan graf garis lurus dengan menggunakan pintasan-pintasan ini. Seperti di jalan kerja yang kita dapat tadi, dua garis lurus itu bersilang pada titik 4, kosong. Ini bermakna persamaan linear serentak ini mempunyai penyelesaian unik. Satu jawapan yang ketara. Kita teruskan ke set 2. Ingat kembali, jawapan yang kita dapat tadi adalah tidak sah. Marilah, kita plotkan graf bagi kedua-dua garis lurus ini. Berdasarkan graf, kedua-dua persamaan adalah selari dan langsung tidak bersilang. Ini bermakna kita tidak akan dapat penyelesaian bagi persamaan linear serentak jenis ini. Maka, tiada penyelesaian. Marilah, kita sambungkan ke set 3. Seperti dua set yang sebelum ini, kita gunakan pintasan x dan y untuk memplotkan graf garis lurus. Berdasarkan graf, kedua-dua garis lurus adalah selari dan saling bertindih. Maknanya, kita dapat jawapan yang infiniti kerana setiap satu poin pada kedua-dua garis adalah satu jawapan. Kita labelkan penyelesaian ini sebagai penyelesaian tak terhingga. Sekarang, kita tahu, jenis penyelesaian bagi persamaan linear serentak adalah berdasarkan keadaan garis lurus.